my husband, dia buat full body check up lah masa dah 2 years lepas kita orang kahwin. Masa tu belum dapat anak lagi lah. And then dapat tahu HIV positif. Tes HIV sebelum kahwin negatif. 2 tahun lepas kahwin jadi positif. Ni sebabnya. Pertama sekali saya nak minta maaf dulu bila mana ianya melibatkan isu kesihatan, HIV, STD dan sewaktu dengannya, saya terpaksa juga buat video ni. Bila jadi kes macam ni, secara automatik ramai isteri akan fikir semua lelaki sama. Suami curang. Tapi kebenaran dia lebih menakutkan. HIV Windows Period. Biasanya sekitar 10 hari hingga ke 90 hari. Ada juga beberapa kes yang lebih dari 100 hari. Rupanya dia pernah teraniaya dulu sebab tu dia single. Tapi dia takut nak cerita kat saya lah kot. Ikut pada cerita puan tadi, suami dia teraniaya sebelum mereka berkahwin. Sebab tu, masa buat tes HIV sebelum berkahwin, dapat result negatif. Benda ni lah yang ramai suami atau lelaki tak nak explain. Mereka dihantui oleh kesilapan mereka yang dulu. Akibatnya, isteri yang kena tanggung. Saya pun macam tak apalah, saya reda. Masa tu saya memang semakin tahajud macam nak bagi kita semangat balik untuk hidup kan. Kenapa? Kita ucapkan ribuan terima kasih dekat puan tadi sebab sudi share story tentang husband dia to public. Bukan semua perempuan mampu buat macam puan ni. Saya yakin masih ramai lagi pasangan ataupun isteri yang memendam perasaan seorang-seorang. Ini bukan soal siapa curang, siapa yang salah. Ini soal tanggungjawab kita terhadap pasangan. Lakukan ujian saringan.